Selepas pusat-pusat lama ditinggalkan, peradaban di tanah India tidak pernah benar-benar lenyap. Manusia terus hidup, membina penempatan baharu, bertani, berdagang, dan mempertahankan wilayah masing-masing. Namun tanpa satu kuasa yang menyatukan, India hidup terpisah. Berpuluh-puluh wilayah wujud sendiri, masing-masing kuat di tempatnya, tetapi lemah sebagai satu peradaban. Dalam perpecahan inilah, ancaman mula menghampiri dari barat. Kuasa asing menyeberangi sempadan, membawa pengaruh ketenteraan, budaya, dan kuasa yang tidak pernah disaksikan sebelum ini. Buat pertama kali, wilayah-wilayah yang berpecah sedar akan satu hakikat bahawa perpecahan bukan lagi satu pilihan. Daripada kekacauan inilah, muncul seorang tokoh daripada kalangan rakyat sendiri. Seorang yang tidak mewarisi takhta besar, tetapi memahami satu perkara penting, iaitu India hanya mampu bertahan jika ia berdiri sebagai satu. Dia mengumpulkan sokongan, menyatukan kekuatan tempatan, dan menyingkirkan pengaruh asing yang mencabar tanah ini. Inilah Chandragupta Maurya. Di bawah kepimpinannya, wilayah-wilayah yang dahulunya terpisah akhirnya disatukan di bawah satu kuasa pusat. Pentadbiran dibentuk, jalan-jalan dihubungkan, dan ketenteraman mula menggantikan kekacauan. Inilah permulaan Empayar Maurya, dan saat tamadun India berdiri bukan lagi sebagai kumpulan wilayah, tetapi sebagai sebuah kuasa besar. Namun sejarah tidak pernah berhenti pada kemenangan. Setiap empayar yang dibina dengan pedang akan meninggalkan kesan, dan setiap penaklukan menuntut harga yang tidak kecil. Di sebalik keamanan yang tercipta, terdapat persoalan tentang kemanusiaan, keadilan, dan makna sebenar pemerintahan. Daripada empayar yang dibina melalui kekuatan inilah, akan muncul seorang pemerintah yang tidak hanya dikenang kerana wilayah yang ditakluki, tetapi kerana perubahan arah yang dibawanya. Beliau merupakan seorang maharaja yang memilih jalan berbeza daripada pedang dan darah. Dan beliau adalah Ashoka Bindusara Maurya. Kisah tamadun India dihidupkan semula melalui video miniature epic. Koleksi sejarah sekolah rendah dan menengah, eksklusif di cikushare.my.